Penyanyi Amira Othman meluahkan rasa syukur apabila keadaan kesihatannya kini beransur pulih selepas menerima rawatan di sebuah pusat perubatan baru-baru ini. Menganggap diri mudah jatuh sakit, Amira atau Nadia Amira Othman berkata dia ditahan wad akibat mengalami bronkitis buat kali kedua. Bagaimanapun, isteri kepada pelakon Fatah Amin ini hanya mohon doa yang baik-baik apabila ditanya mengenai spekulasi dirinya kini sedang hamil. Saya mohon doa yang baik-baik. Kalau ada rezeki, ada berita baik. Sesuai pada waktunya, saya kongsikan. Saya masuk hospital memang sebab bronkitis. Waktu itu saya sukar untuk bernafas. Kebetulan waktu itu saya ada syuting di Korea. Jadi saya ke hospital untuk dapatkan rawatan. Tapi disebabkan keadaan tidak mengizinkan, doktor pun nasihatkan saya untuk tidak pergi. Yang lain-lain spekulasi itu biasalah kan. Saya ni dari zaman anak dara pun ada macam-macam spekulasi. Tapi saya harap doa yang baik-baik daripada kalian, ujarnya. Dalam pada itu, Amira menganggap persoalan melibatkan anak itu perkara biasa untuk pasangan yang baru saja berkahwin. Benda baik kita aminkan. Belum kahwin orang tanya bila nak kahwin. Dah kahwin tanya bila nak ada anak. Dah ada anak pertama, tanya bila nak anak kedua. Saya rasa itu lumrah lah. Tak ada apa-apa yang saya harus hamil hati atau kecil hati ke. Mudah-mudahan doa itu Allah makbulkan, katanya.